Untuk pertanian, saya ingin sentuh sedikit, adalah sikit sebanyak yang dibangkitkan oleh, ada disebut oleh Ulu Kelang pada sebut, Sungai Panjang, Permatang, Sabak, Morib, Sungai Burung, Sebenyih, Bantang Kali dan juga Kota Kemuning. Saya akui memang pertanian ini kalau dilihat dari segi persatusnya memang rendah ya. Kalau kita lihat 2020 kita punya sumbangan dalam kepada KDNK dalam 4.7 bilion, 2021 4.95, 2022 4.93, 2023 4.56, 2024 naik sikit 4.88. Jadi sekitar 1.1% sumbangan. Tapi dia ada dua perkara penting. Pertama, memang kita berebut tanah dengan industri dan perumahan. Memang kita kalah selalunya. Jadi ini antara satu isu lagi yang kita hadapi. Yang keduanya, pertanian ini kita kena ingat, dia bukan saja fresh produce, dia ada juga proses. Bila yang proses tu kita panggil industri asas tani. Buah-buah yang diproses, ditinkan, ayam sebagainya dibuat burger. Tapi bila diproses, dia tak masuk dalam kiraan pertanian, dia masuk bawah industri. Jadi kiraan itu tak masuk, sebab tu nampak macam kecil. Kalau kata keseluruhan pertanian dan agro makanan ini dimasukkan, saya rasa ini jadi cari cara dosen membuat kiraan dan sebagainya. Menyebab saya pernah tegur dia orang, dia kata memang itu dah daripada dulu begitu kiraannya. Kalau kita kira balik, Selangor ni terkenal dengan industri, jadi banyak pertanian dan makanan ni diproses. Jadi bila proses tu tak duduk di bawah pertanian, dia letak di bawah industri ya. Jadi walau bagaimanapun saya menerima teguran dan pandangan bagaimana kita dapat perbaiki di bawah peta Pelan Transformasi Agro yang pertama. Kita telah ada usaha bukan sahaja untuk meningkatkan self-sufficiency ratio atau kadar sara diri menyumbang pada negara, tapi juga pelibatan anak muda dan wanita. Sebenarnya kita dapati memang penuaan di dalam di kalangan orang tani ini sangat tinggi. Yang anak muda ni tak ramai, tapi mula meningkat bila mereka melihat pertanian moden dan hasil yang boleh meningkat. Ini merupakan juga dasar di bawah Pelan Transformasi Agro 2.0 yang kita sedang buat untuk menambah lagi minat anak muda dan wanita dengan cara kita meningkatkan tahap pendapatan. Kalau pertanian tidak boleh menyumbang kepada meningkatnya pendapatan, tak akan ada siapa nak masuk. Jadi sebab itu kita pergi kepada pertanian bernilai tinggi supaya mereka dengan sokongan kita, bimbingan dan juga dana pendanaan daripada kerajaan negeri dan juga persekutuan, baru kita boleh tingkatkan usaha-usaha pertanian moden ini yang telah membuktikan boleh memberi sumbangan yang baik sebagai satu kerjaya kepada anak-anak muda kita. Antara mereka-mereka yang kita boleh lihat sekarang ni yang telah berjaya di peringkat dunia berada dah mula mengeksport barangan dan keluaran produk mereka. Saya mendengar pandangan daripada Sungai Panjang yang menyebut mengenai apa sebenarnya kerajaan kita bagi pada warga tani. Sebenarnya banyak tapi itulah walaupun ucapan yang Mak Mohamad tahun ni tak banyak sangat penekanan pada pertanian, bukan bermakna kita menyampingkan, bukan kita menepikan peranan pertanian dan agro makanan. Kita tetap, kalau saya bagi kita contoh tahun ini Sungai Panjang, untuk makluman Sungai Panjang dan juga yang Permatang, kita 17.77 juta telah disediakan melalui veterina dan Jabatan Pertanian untuk membantu warga tani kita. Tahun 2026 20 juta akan dimasukkan di bawah Kejaminan Makanan. Peruntukan tersebut tidak termasuk kerajaan pusat lagi. Kerajaan pusat untuk padi saja 63 juta. Dan dia punya subsidi untuk bantuan. Kalau kita senaraikan sini untuk 2025, kita tengok melalui UPEN 30.46 juta. Melalui Barat Laut, AIDA Barat Laut 26 juta. Jabatan Pertanian 9.05 juta. Di bawah Jabatan Veterina Selangor 77,000. Ini tak banyak. Jabatan Perikanan 900,000. LKIM 742,000. Pertubuhan Peladang 20.64 juta. Lembaga Perindustrian Nanas 3.1 juta. Keseluruhan 181 juta. Ini tak termasuk subsidi padi. Subsidi padi 1 hektar RM3,500 input yang diberi kepada semua melalui baja dan sebagainya, dan tidak termasuk subsidi output pula yang RM500 dibayar 1 tan oleh Penas. Jadi memang tinggi, dan kita juga mulai tahun lepas kita mula menerima 30 juta lebih, tahun ini 30 juta lebih juga daripada federal, dan kita agihkan terus kepada warga tani kita. Ada yang
yang buat pertanian bernilai tinggi, pembenihan pembakaan. Ada yang udang, ada yang black belly barbados yang saya sebut itu, kambing, dan pelbagai kita terus agihkan untuk mereka laksanakan. Dan saya yakin tahun depan kementerian akan bagi lagi 30 juta lebih lagi. Saya akan usahakan untuk kita perluaskan lagi pelibatan warga tani Selangor dalam mengeluarkan produk pertanian yang bernilai tinggi ini untuk kita sumbangkan kepada kemajuan pertanian negeri Selangor. Saya ambil maklum mengenai isu padi yang dibangkit 8 tahun oleh setiap kali sidang saya Sabak tak berhenti-henti. Kita cuba, dan untuk tahun ini saya menyahut seruan daripada Sabak. Kita dah mula 2 blok di Sabak Bernam untuk buat pertanian yang kita uruskan daripada awal. Jadi kita boleh melawat nanti tengok bulan 3 nanti ni akan dituai. Setakat ni alhamdulillah berjalan dengan baik. Kalau berjaya kita kembangkan. Selain daripada usaha-usaha lain, ini usaha merupakan daripada Sengku Pertanian sendiri bersama dengan Barat Laut Air dan Pertanian untuk kita buktikan bahawa sebenarnya sawah ni boleh membawa hasil yang baik kepada petani. Itu kita akan boleh melawat bersama nanti di Sabak Bernam tu. Ya. Yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang berhormat sebentar tadi. Cuma saya nak menzahirkan sekali lagi kebimbangan terhadap petani-petani yang tidak memanfaatkan lot-lot sawah mereka. Sebagaimana juga Sungai Panjang telah menyebutkan, ada petani yang sudah rasa fed up untuk membangunkan tanah mereka, dan akhirnya tanah sawah mereka terbiar. Dan saya nak mencadang, kalau boleh yang berhormat, kalau boleh yang berhormat bincang dengan Seri Setia, bagi tanah-tanah yang tidak diusahakan ataupun yang petani-petani sudah agak tepu untuk mengusahakan tanah mereka sehingga pengeluaran padi itu dah tak berapa banyak kerana pengusaha pun dah tak berapa semangat nak mengusahakan padi. Yang ini kalau boleh, ada negeri yang telah buat lot-lot ini diserahkan kepada lembaga zakat untuk mengurus. Untuk mengurus lot-lot yang tidak diusahakan ini, dan zakat akan, bila sudah hari menuai, zakat hanya akan ambil bahagian zakat dan tak perlu dibayar zakat lagi. Dan untung tu yang lebihnya dibagi kepada tuan punya tanah. Jadi dengan sendirinya tanah itu dapat dimanfaatkan, dan pengusaha, sebab sebahagiannya kita sedia maklum bahawa pengusaha-pengusaha ni ada yang dah memang berusia, berumur. Anak-anak muda dah memang tak berapa minat dah sebab dia bukan pendapatan tinggi. Kadang-kadang rugi pun dengan pertanian ini sebab kalau dia ada kerja lain, dia akan memilih kerja lain. Jadi saya minta pandangan yang berhormat. Sungai Panjang, boleh? Ya, saya jawab dulu. Sekali. Apa yang berkait ni tahu? Sebentar lagi. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Sabak, dan saya memang buat kajian berhubung dengan isu sawah ni. Sawah ni dia tak masuk pertanian bernilai tinggi. Itu yang saya selalu sebut. Tanaman yang paling banyak subsidi tapi hasil tak sebana adalah padi. Dia kalau kita kira balik, dia perlukan sekurang-kurangnya 6 tan nak untung. Kalau takat 3 tan rugi. Kalau kira masuk subsidi kerajaan pusat. Kalau takat duit dia lagi dengan pusat, kalau bawah 5 tan jangan, memang rugilah. Tapi kalau buat duit yang sama, tanam nanas MD2 ke apa, memang hasil dia sangat luar biasa. Tapi itulah, padi ini kita tak boleh lari beras. Ini adalah makanan asasi kita. Letih kita kalau kita tak ada beras ni. Memang letih Tapi keperluan tu tinggi. Jadi bila kita buat siasatan, kita ada sebenarnya 19,000 lebih hektar sebenarnya kawasan di Barat Laut ini. Kita tak ada tempat lain dari Selangor. Di Barat Laut je kita ada. Dan tak ada lagi ruang untuk nak tambah. Memang tak ada. Menteri Pertanian tanya boleh tambah? Tak boleh. Kita boleh tambah productivity, yield dia. Tapi tak boleh nak tambah tanah dah untuk sawah. Dan saya faham. Lebih kurang 2,000 hektar memang tanam benda lain. Ada yang buat homestay, ada yang tanam sayur dengan Bangladesh pun ada, saya tahu. Saya melawat tempat-tempat ini. Ada yang tanam lemon myrtle, ada pelbagai tanaman lain. Sebab kan kita nak enforce pun tak berapa berani sebab dia rugi. Tanah tu tak sesuai dengan tempat. Saya akui memang setengah bahagian tanah yang sawah ini tak sesuai untuk padi. Dan padi ini tanaman monocrop, tanaman single crop. Dia ulang-ulang. Tanaman begini dalam pertanian memang sukar.
Sebab dia nak kena rawat tanah, penyakit lah sebagainya. Dia kena, sebab kalau kita tanam, lepas tu kita break satu musim, tanam jagung, lepas tu padi balik, dia akan putus penyakit tu. Tapi sebab kita berterusan, menyebabkan masalah yang banyak dalam pertanian yang single crop ini. Dan saya rasa sudah sampai masa kita buat permohonan baru ni. Itu dengan tak cerita sistem saliran. Kita buat permohonan kepada federal, Kerajaan Persekutuan, 1.2 bilion baru ni. 600 juta saja pengambilan tanah. Kos pengambilan tanah 600 juta. Nak besarkan palung tu, air tu, nak buat kolam lagi satu. Jadi saya tak dapat lagi jawab respon daripada Kementerian Pertanian. Saya nak tunggu mesyuarat ujung bulan ni dengan Menteri, nak tanya tu apa status permohonan kerajaan negeri berhubung dengan isu ni. Jadi banyak isu yang kita hadapi. Dan saya rasa kita akan ambil langkah seterusnya untuk melihat balik tanah-tanah ini, bagaimana kita dapat uruskan yang baik. Dan yang disebut oleh Muhammad Sabah tu dipanggil sawah berskala besar, SBB. Sekarang ni diusahakan oleh FGV, berapa ribu, saya 1,000 lebih hektar yang mereka usahakan, dah berjaya, boleh meningkatkan hasil. Di Koperasi Simpang 5 tu, 500 hektar tu memang dah lama mereka pun usahakan ahli mereka, tapi di bawah satu badan. Itu saja kaedah. Satu lagi kaedah, bagaimana kita nak menguruskan sawah. Kena buat secara besar, secara plantation, berskala besar ni. Yang ni perlukan penambahbaikan dalam bagaimana kita nak menguruskan sawah ni. Sebab betul, memang ramai dah berumur, tak mampu lagi untuk nak meneruskan usaha sawah ini. Perlu kita buat dalam bentuk berskala besar, sama ada melalui koperasi ataupun melalui syarikat-syarikat besar ini yang akan usahakan. Terima kasih Mbak Masko. Sebab tu Sungai Panjang menimbulkan dalam perbahasan tentang kerisauan kawasan sawah padi di barat laut ni akan terhakis akibat pembangunan. Jadi tidak ada dana yang khusus untuk perlindungan tanah pertanian itu kekal. Itu yang pertama, Sungai Panjang bangkitkan hari itu. Dan kedua, Sungai Panjang juga mencadangkan bila ada pengambilan tanah untuk perkara tersebut, diwujudkan moratorium penukaran tanah sawah kepada pembangunan yang kita kenal pasti ada 24,000 lebih hektar yang aktif kalau ikut DOSEM lah. Umumkan moratorium 10 tahun ataupun sebagainya bergantung kepada kajian. Dan Sungai Panjang pernah bangkitkan juga dulu untuk menggalakkan petani ini tanam, memberikan insentif harga padi bagi pesawah yang menanam untuk padi makanan, bukan padi benih. Sebab kita nak menjaga keterjaminan makanan. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Saya dari pandangan negeri ni memang kita cukup orang kata cemburu lah dalam tanah ni. Kita tak nak lagi tanah ini digunakan untuk benda lain. Sebab tu dalam syarat nyata dia tulis sawah. Dan kita kajian ini saya rasa perlu saya dah ada cadangkan untuk kita akan buat kajian ini, tapi lebih melihat kepada kesesuaian tanah itu. Tapi kita cuba maintain 18,000 tu, pertahankan 18,000 hektar ini, sebab saya dah sebut tadi tidak ada lagi tanah lain yang kita akan pertahankan. Dan kaedah bagaimana kita nak mengurus sawah ini macam saya sebut tadi, antaranya berskala besar itu, antaranya adalah pelaksanaan rice check yang betul, MyGap dan sebagainya, dan juga kaedah penanaman padi. Ada yang nak tanam beras wangi, ada tanam beras untuk benih dan untuk makan sebagainya. Kita kena tengok balik kaedah proportion ataupun ratio dia tu, nisbah dia tu. Supaya, dan memang kalau kita tanam padi untuk benih, dia punya standard lebih tinggi tapi kualiti harga dia pun lebih baik. Beras wangi ni lebih tinggi nilai pasaran, tapi kita kena ada keseimbangan pula. Jadi perkara-perkara begini kita akan include, masukkan sekali dalam kajian kita. Tapi kita tetap akan pertahankan sawah barat laut ini yang merupakan antara yang terbaik dalam negara kita sebenarnya. Dari segi, walaupun ada kelemahan sana sini, masih yang terbaik sebagai jalapan padi bagi negara kita. Ya, jadi kita akan teruskan. Saya isu sikitlah yang pertanian ini, yang isu lalat yang dibangkitkan. Memang dibangkitkan oleh Morik. Saya ingin maklumkan di sini, kita telah meluluskan
satu kaedah peternakan darat, itu dia panggil peternakan darat ayam lah ya. Kita saya ada 3 terutang. Satu ialah kaedah peternakan darat babi, satu kaedah peternakan darat ayam, satu kaedah peternakan ataupun lembu kerbau untuk lembu kerbau kawalan. 3 ni sebenarnya dalam proses yang agak advance untuk kita selesaikan, untuk menyelesaikan isu-isu berbangkit mengenai lembu kerbau liar sebagainya, ataupun terbiar ataupun ni rayau ni. Masuk juga isu ayam. Ayam kita telah luluskan dan dia akan diikuti nanti dengan enactment mengenai peternakan darat ayam ini. Kita telah terlihat dari segi ayam sebagai makanan utama protein kita, security dari segi makanan. Kita juga kena seimbang dengan pembangunan yang mengelakkan kacau ganggu, terutama lalat kepada masyarakat. Jadi dia kena seimbang. Kalau kita tak syarat terlalu ketat sampai mesti ada KM sepenuhnya, mesti tukar title ke industri dan sebagainya, harga ayam akan melompat. Kita ambil jalan tengah. Contohnya kita kata 500 ekor ke atas kena ada KM. KM pun di tanah tanian, di bawah ternakan darat ayam. Dan mesti tertutup. Itu kita dah mula laksanakan, kita dah bagi tempoh 3 tahun untuk migrasi kepada kaedah tutup. Lepas ni kalau 500 ke atas dia tak ada, kita akan ambil ternakan. Dan kita bagi masa 2 ke 3 tahun untuk mereka buat migrasi ke kawasan-kawasan yang dibenarkan. Ini antara kaedah. Yang lain tu kita terpaksa ambil tindakan secara ad hoc ini. Kalau ada gangguan sebagainya, kita akan bagi compound. Sebenarnya untuk makluman yang hormat, boleh ternak ayam ni tanpa ada lalat ni. Saya dah buktikan di Sabak Bernam. Dia ikut kaedah yang baik, sembuh elok-elok, mikrob di bawah tu najis tu, dia tak akan lalat, tak jadi. Tapi pengurusannya tidak bagus. Bukan mahal sangat mikrob ini, tapi dia orang tak nak ikut. Itu menyebabkan gangguan. Dan kita telah tutup, ada 2 di Sabak Bernam, 2 ladang yang dah berkali-kali terpaksa kita ambil tindakan menutup tempat ternakan yang tersebut. Jadi kita akan ambil serius mengenai perkara ini dan kita akan berterusan bersama dengan pihak PBT untuk melaksanakan